2, 3. Okay. Alright guys, so hari ni saya akan cerita kan kenapa saya macam korang tengok nama channel saya Sony TV. Hari ni saya akan ceritakan sejarah kenapa nama saya dijadikan Sony TV. Sebab ramai orang tanya. So saya terpaksa ceritakan untuk hari ini. Sebenarnya cerita dia macam ni. Dulu masa saya lahir ada masa tarikh yang sama juga ada keluar satu handphone ni. Handphone tu jenama Sony Ericsson. Lepas tu masa tu ayah saya dia nak letak nama tu jadi nama saya. Tapi dia dah tak jadi. So jadilah sekarang ni nama saya rahsia lah. Tapi korang cuba fikir sendiri lah. Korang kena teka lah. So itu je lah sejarah. Dia tak banyak pun. Tapi saya nak cakap InsyaAllah nanti saya akan ada tambah kebaikan. Alright guys, so minta maaf saya tertutup sikit tadi. Okay, so dalam masa akan datang saya akan ada tambah kebaikan dalam YouTube channel saya. Sebab masalah sekarang ni ialah saya buat YouTube ni terlalu pelik tau. Kau faham tak terlalu pelik tu? Sebab tak payah cerita kot. Sebab korang boleh tengok sendiri dalam YouTube channel saya. So InsyaAllah masa akan datang ada benda lagi gempak, lagi best daripada semua video yang saya pernah buat. So korang kena stay tune. Korang kena subscribe and like video ni. Tak kisahlah video mana-mana sekalipun. So korang jangan lupa subscribe and like untuk bagi saya semangat lagi. So itu je lah yang saya nak cakap hari ni. Jumpa korang bila-bila masa je lah, tak tahulah bila. So itu je lah saya nak cakap. So 1, 2, 3 tamat.